Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan yang Allah sekalian, pada saat ini, pada ketika ini, kita telah menghantar satu jenazah yang bernama Azhar bin Keling ataupun lebih dikenali Zahar Dorani di kalangan para kawan, sahabat yang menjalankan kerja dakwah. Dan kita semua telah berkumpul di sini untuk yang pertama sekali berdoa kepada Allah SWT supaya dengan doa kita itu beliau mendapat syafaat kami dan juga diterima doa-doa kita untuk membantu beliau ketika bersendirian dalam kubur ini. Dan yang keduanya adalah untuk menjadi saksi bahawa kawan kita ini, sahabat kita ini, saudara kita ini telah mati atas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Dan tuan-tuan perempuan Allah SWT sekalian, beliau telah menyelesaikan tugasannya, amanahnya di atas muka bumi ini. Beliau insya-Allah di dalam kubur ini mudah-mudahan mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah selesailah tanggungjawab dia dan telah terbukti di depan mata kita, khususnya para sahabat, kawan-kawan yang tengah bersama beliau sedang keluar jalan Allah SWT, sedang menjalankan kerja dakwah, yang mana meninggalnya beliau dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Yang menjadi persoalannya, bagaimana pengakhiran kita nanti. Itulah persoalannya. Beliau telah menghabiskan masa hidupnya dengan dakwah, dengan agama, usahakan madrasah, mengajak manusia pada Allah, menghidupkan masjid. Maka telah terbukti depan mata kita bagaimana husnul khatimahnya beliau dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebagai satu perkara untuk kita fikirkan, apa yang kita lalui dalam hidup kita, begitulah kita akan mati. Seperti mana hadis sebut, seseorang itu akan mati seperti mana dia hidup, dan dia akan dibangkitkan seperti mana dia mati. Jadi sekiranya hidup kita ini penuh dengan keduniaan, penuh dengan kelalaian, wal-iyazubillah, mungkin dalam keadaan itulah kita akan mati. Dan sekiranya hidup kita ini penuh dengan ketaatan, penuh dengan mengajak manusia pada Allah, maka ketika itulah, sebegitulah yang kita akan mati. Dan seperti mana kita mati, begitulah kita akan dibangkitkan. Jadi atas masa itu, tuan-tuan, perempuan Allah SWT sekalian, marilah kita sama-sama mengambil peluang sakit-baki hidup kita ini untuk kita mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jalan terbaik untuk kita dapat pahala yang paling banyak dekat akhirat nanti, bukan sahaja kita yang beramal, tetapi selepas kita mati ada orang beramal, amalan itu masuk ke kubur kita. Ini orang paling kaya. Sebab setakat amalan kita ke mana saja? Amalan kita tak cukup nak selamatkan diri kita pun tak cukup. Mengaji kita pun ke mana, solat kita ke mana, zikir kita ke mana. Mati, habis amalan, lagilah tak tahulah macam mana kita. Tapi orang yang paling kaya, orang iman yang paling kaya siapa? Lepas dia mati, pahala banyak masuk curah-curah dalam kubur dia. Kenapa? Sebab dia telah menjadi asbab orang lain dapat hidayah. Dengan sebab dia orang lain tak solat jadi solat. Dengan sebab dia orang lain tak kenal masjid jadi kenal masjid. Dengan sebab dia orang lain tak kenal dakwah jadi kenal dakwah. Dengan sebab dia orang lain tak kenal Nabi jadi kenal Nabi. Dengan sebab dia orang tak kenal sunnah jadi amalkan sunnah. Inilah orang yang paling kaya, orang yang paling dapat bantuan Allah SWT, rahmat Allah SWT dalam kubur hinggalah kepada mahsyar nanti. Ketika Nabi SAW beritahu kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar, engkau lah orang pertama yang akan menerima buku catatan amalan melalui tangan kanan. Para sahabat yang pelik tanya, wahai Rasulullah, habis tu Abu Bakar mana? Umar ni dia masuk Islam kemudian. Rasulullah kata, engkau orang pertama terima buku catatan amalan melalui tangan kanan. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, Abu Bakar mana? Abu Bakar bila dapat? Rasulullah kata apa? Abu Bakar dah lama masuk syurga dah. Umar waktu nak terima buku catatan amalan, Abu Bakar dah lama masuk syurga dah. Sebab apa? Sebab kerja yang dia buat ni tadi, dia faham kerja Nabi. Apabila dia telah menjadikan diri dia orang asbab orang lain masuk Islam. Jadi begitulah kita, tuan-tuan puan sekalian, kita usahalah insya-Allah kita meneruskan, khususnya anak-anak arwah almarhum Haji Azhar kita, keluarganya, balunya, anak-anaknya, menantunya, teruskanlah
perjuangan ini. Mudah-mudahan mati kita pun dalam husnul khatimah insya-Allah. Dan kita doalah supaya sahabat kita ini, saudara kita, Tuan Azhar kita, Haji Azhar kita bertemu dengan kekasih yang selalu dia sebut-sebutkan, Nabi Muhammad SAW. Tak pernah dia tinggalkan serban putih dia, tak pernah dia sebarkan jubah putih dia, tak pernah dia tinggalkan celak dia. Semua tanda dia sayang dan cinta pada Nabi SAW. Dan pasti Nabi SAW berkata apa? Aku mendahului kamu di Telaga Kausar. Nabi SAW sayang umat dia. Nabi yang tunggu kita kat Telaga Kausar nanti. Dan orang yang akan berjumpa dia pertama sekali siapa? Orang yang amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi insyaAllah mudah-mudahan beliau telah bertemu dengan Nabi SAW.